Assalamualaikum, saya Megat, perunding takaful anda. Okey, saya nak terangkan topik hari ni lah tentang waiver dalam takaful. Sebab bila saya submit polisi takaful, saya akan screenshot lah resit orang kata submission tu. Dan dekat resit tu tulis detail apa yang dia ambil, manfaat apa dia ambil, dan dia ambil manfaat waiver sekali. Waiver ni salah satu kita kena add on lah, pilihan sama ada kita nak atau tidak. Okey, waiver ni secara ringkasnya adalah pengecualian lah daripada membayar sekiranya dia kena sakit kritikal. Dia kena sakit kritikal, dia tak perlu bayar waiver ni. Dia jadi percuma perlindungan takaful tu sehingga tamat tempoh polisi. Contoh, dia ambil 20 tahun. Tahun ke 10, dia kena sakit kritikal, baki lagi 10 tahun tu jadi percuma saja. Itulah waiver, dia waive je orang kata. Tapi dia tetap dapat perlindungan dan dia bukanlah orang kata sekadar pampasan saja dapat. Sebab kita selalunya kalau kita ambil waiver ni, dia ada pampasan sakit kritikal sekali, kita add on sekali. So bila dia dapat pampasan sakit kritikal dan dia punya perlindungan takaful nyawa pun terus berjalan sehingga tamat polisi dan dia tak perlu bayar dah. Itu untungnya waiver. So bagi anda yang kalau nak ambil perlindungan takaful, pastikan ambil waiver sekali ya. Assalamualaikum.